jual kereta terpakai dekat Kedah sini, benda yang kecil memang customer akan ingat lama. Dan saya pun ada habit yang sama juga. Bila saya tengok kereta sendiri pun, saya pun suka random check balik. So hari ini, Aing nak spot check kereta-kereta yang ada dalam kedai Aing ini, ada mana yang kurang memuaskan mata Aing. Disebabkan apa perasaan yang Aing ada, customer sama juga. Yang Aing nampak kereta dalam kedai sini, agak banyak yang kurang saya puas hati. Anda nampak serupa macam ni dan ada kesan macam ni. Terutama kereta ni kurang memuaskan keadaan luar dia sekarang ni. Anda tengok keadaan kereta ni, bahagian bonet depan yang cat dia jadi macam ni. Disebabkan parking di area luar sini dan bahagian pintu sini, Aing tidak memuaskan juga. Punca yang keadaan boleh jadi macam ini disebabkan hujan dan habuk. Dan benda ini Aing akan request tim saya polish balik sebiji. Disebabkan saya tidak memuaskan macam mana customer saya puas. Tadi Aing tengok bahagian luar kereta, sekarang Aing tengok bahagian dalaman kereta ini pula. Apabila customer masuk duduk dalam kereta, perasaan first yang ada adalah dari kapet kereta. Jika keadaan kapet kereta yang kotor serupa ini, memang perasaan pun akan drop lah. Kenapa setiap kereta dalam kedai Aing sini perlu buat spot check lagi? Sudah pamer jual, tunggu orang beli sajalah. Biarkan. Ada mindset sebegini, serupa Aing sendiri pergi satu restoran makan juga. Apabila kita sampai restoran itu, nampak lantai dengan penuh kotor, apa perasaannya? Jadi, mindset tentang macam ini harus Aing bawa masuk ke showroom saya juga. Termasuk lantai showroom saya kena dengan keadaan yang bersih. Setiap kereta yang pamer di showroom saya harus dengan keadaan yang bersih juga. Apabila customer datang di showroom saya nak beli kereta tersebut, nampak dengan keadaan yang bersih sebegini, barulah ada perasaan dihormati. Kadang-kadang kita nampak benda tu kecil saja. Tapi benda kecil tu apabila customer datang, dialah yang akan nampak dulu. Sebab itu, saya memang sukalah random check balik kereta yang ada di showroom saya ini. Kadang customer memang tak nampak, tapi kerja saya memang kena nampak dulu. Saya Aing, Gadis Yuska Utara dari Bun Lee, Kedah.